miskin atau kaya, semuanya ada, terdapat di sana. Begitu banyak orang jualan, sehingga sesak sampai ke jalan. Bermacam barang terdapat di situ, kasut dan baju macam model baru. Kalau pernah carilah bayi serban di dekat panggung Taj, di situ tempat. Kalau nak buat di situ memang murah, kalau nak kuih tak susah pilih. Berbagai bangsa yang lalu lalang, sungguhlah puas mata memandang. Itulah kisah Gelang waktu petang, sungguh cukup ramai di Gelang Serai. Gelang Serai, waktu petang, riuh rendah, sungguh meriah. Tempat ini banyak berubah, mengikut masa Singapura. Pada malam ini Gelang Serai akan berubah wajah. Gelang Serai akan bermandikan cahaya yang penuh berwarna-warni. Dan kita ingin anda sama-sama meraihkannya dalam suasana yang cukup istimewa. Inilah dia Raya Gemilang. Pelapor menyambut ketibaan tetamu kehormat kita pada malam ini, Major Jeneral Chan Chun Sing, dan juga para tetamu khas yang pastinya menyemarakkan lagi dengan suasana kegemilangan di Gelang Serai ini. Mereka akan berharap menuju ke pentas utama di Juchat Kompleks dan terus saksikan perarakan ini kerana ada satu persembahan yang cukup istimewa di akhir persembahan ini. Gelang Serai, di waktu petang, riuh rendah, sungguh ceria. Tempat ini banyak berubah, mengikut masa Singapura. Sentiasa sibuk dan juga meriah. Itulah namanya Gelang Serai. Gelang Serai, waktu petang, raikan bersama Raya Gemilang. Carilah bayi serban di dekat panggung Taj, di situ tempat. Kalau nak buat di situ memang murah, kalau nak kuih tak susah pilih. Berbagai bangsa yang lalu lalang, sungguhlah puas mata memandang. Itulah kisah Gelang waktu petang, sungguh cukup ramai di Gelang Serai. Inilah dia Raya Gemilang menemui anda secara live
live di Geylang Serai atau lebih tepat lagi di Juchat Complex. Wah, pembukaannya begitu unik sekali dengan penyertaan tamu terhormat kita. Tepukan untuk Major General Chan Chun Sing bersama wakil-wakil penganjur dan para undangan khas kita yang bersama kami di pentas malam ini, Huda. Ya, dan mereka lah akan melancarkan lampu hari raya pada hari ini. Sheikh, sebenarnya saya tak sabar. Lagi beberapa saat saja, Changi Road dan juga Geylang Road akan bermandikan cahayanya warna-warni. Wow. Orang kata tu kalau lampu dah nyala baru datang feel suasana Feeling. Ramadan di Geylang Serai. Betul tak? Wah, feeling. Sudah. Jangan Kita feeling teruskan. lagi ya. Jangan saya feeling dan perasaan ya. Baik, dengan kiraan dari kami 5 hingga 1, kita ingin mengundang sebentar nanti ya tamu terhormat kita bersama wakil-wakil di pentas kita untuk meletakkan ya tapak tangan mereka pada arca berbola dan akan kira bersama-sama kami sebentar nanti. Boleh semuanya? Tak dengar, boleh semuanya? Ya, seperti yang Syekh kata, kita ingin anda semua sambut dengan kemeriahan, kegemilangan. Jangan lupa kira bersama kami. Dah, kita boleh mulakan? Nanti kita tanya, mereka dah sedia belum? Dah bersedia ke belum? Wow. Sini saja bunyi, yang sebelah sana kita tak dengar. Okey. Orang-orang di sana, dah bersedia ke belum? Okey, kita boleh mulakan? Boleh. 5, 4, 3, 2, 1. Dengan berkedipan cahaya lampu yang berwarna-warni menandakan penyalaan lampu hari raya telah pun dilancarkan. Dengan ini maka dengan rasminya kita mulakan Raya Gemilang.